Kalau korang nak tengok aku buat video apa kali ni, korang kena stay tune. Tengok video sampai habis. Yang paling penting sekali tengok apa? Intro dulu guys. Intro. Alright geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi dalam rancangan Lencai Channel Vlog. Okay geng, hari ni kalau korang nak tahu aku buat video apa kali ni, hari tu kita react teaser kan. So kali ni aku akan react the official. So tak ada membasa-basi, kita tengok apa yang ada dekat official trailer ni. Hari tu kita tengok teaser kan, kita tengok trailer pula. Macam biasa, selepas react baru kita nilaikan apa yang ada dekat dalam trailer ni. Gempak tak gempak? Okay, macam biasa kita pakai benda ni kecil kan geng. Okay, seperti biasa kiraan daripada 3. 1 2 3 play. Kita mula dengan benda pertama yang awak ingat. Wow, gempak dalam kandang. Bohan, awak tak gila? Awak sakit? Astro Show. Dah lama aku pendam benda ni. Sampai satu masa aku lupa siapa aku. Wow, 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 wow. Tapi aku takkan lupa apa yang dia dah buat. Di sebalik topeng. Aku dibesarkan bersama-sama Syamsi. 3 jaga 3. Rosyamno. Tak sangka Syamsi pembela. Dah banyak kerosakan dia buat selama ni. Kerja kurang ni dapat Syamsir. Ada satu rescue. Wow. Gempak. Semua orang ingat kau dah mati, Boran. Remy Ishak. Kau dapat peluang start balik. Lepas tu ini agak balik. Dah sampai masa untuk Oh. memutuskan siapa awak sebenarnya. Oh, gempak siap. Aku Borhan. Aku Keluang Man. Oh. Kalau Keluang kita Man. tangkap Keluang Man, orang awam akan keji kita. Dia bagai seorang pahlawan. Yang jadi pembela pada yang tiada upaya. Itu bukan cerita Batman ke? 29 Mei 2025 di program mulai. Oh. Bising agung juga tanpa dia. Oh. Good job. Kerja yang sangat-sangat luas kepada director. Trailer kali ni memang macam tu cakap. Ini baru trailer tau. Tapi bagi aku itu hari teaser lain, trailer lain kan. So bagi aku, okay, ni aku nilaikan lah. Aku nilaikan apa yang ada dekat dalam trailer tersebut. Okay, dia punya the first video starting, dia dalam ada macam sebuah kandang budak mamai. Aku rasa lah tangkapan aku lah. Aku rasa, tak tahu betul ke tak sebab cerita tak keluar lagi. So ni teori aku lah, tangkapan aku lah, teori maksud aku. Yang dalam kandang tu aku rasa macam yang ada budak ramai dalam kandang tu, aku rasa tu Borhan tu. Mungkin itu Borhan atau yang maksud aku Borhan masa kecil lah. So aku tak sure kalau Borhan dalam kandang tu, siapa yang turun daripada gudang tu? Jadi tanda tanya. So tunggu 29 Mei lah. Memang bagi aku trailer ni 10 bintang lah. Ada je yang kritik tentang trailer ni, part yang ujung yang Borhan apa nasty nak buka silat tu kan. Keluang Man.
Ramai je yang kritik tu. Tapi bagi aku, biasa je. Biasalah, dah kata pun lakonan kan. Kau nak kritik apa? Sama je. Alah, korang kalau berlakon pun mesti korang ada gimmick suara. Biasalah tu. Itu salah satu jadi tanda tanya dekat dalam kandang tu. Borhan masih kecil ataupun kalau betul lah itu Borhan masih kecil dalam kandang tu, siapa yang turun daripada gudang tu? Ataupun itu keluang main yang lain? Untuk takapan aku, teori aku rasa itu keluang main yang lain tu. Mungkin sebelum Borhan ada keluang main yang lain. Bila first keluang main dah mati, kalau mengikutkan cerita kartun, keluang main tak silap aku ada dua. Tak silap aku lah, ada dua keluang main. Satu keluang main dah mati, satu lagi keluang main yang Borhan ni, dia vision Borhan. Aku rasa yang first tu keluang main pertama yang dah mati. So kenapa Borhan cuba untuk masuk dalam satu gudang, dia tengok tiba-tiba ada suit tu dalam satu gudang. Kalau macam shot-shot, macam aku nak bahaskan tentang CGI ataupun apa tu, bagi aku macam siapa kita nak kritik career orang. Keluar main ni pun bukannya cerita yang baru. Cerita keluar main pun daripada vision kartun, jadikan filem, masuk aku jadikan movie. So aku harap keluar main dapat memperkembangkan lagi lah. Sebab aku tengok Astro Shaw ada buat cinematic universe. So bila kau tengok cinematic universe, ada keluang main 2. Get ready lah korang. Aku banyak support local filem lah. Macam keluang main, macam cerita-cerita lain. Tapi ramai yang minta geng. Ramai juga yang minta. Bila keluang main bertemu dengan Cicak Man, ramai juga yang minta benda tu. Diorang nak satu universe. Sebab Cicak Man dia satu universe. Cicak Man ni dia tak sama dengan keluang main. Kalau dia satu universe dengan keluang main, aku rasa memang pum. Kalau aku lah geng, director yang buat cerita keluang main ni, tak payah cakap lah. Aku akan buat satu multiverse compare dengan Cicak Man. Bukan Cicak Man Zizan Cicak Man Saiful Apek. Korang kena stay tune. Korang tunggu 29 Mei ni guys. 29. So terima kasih lah kepada semua yang dah support Lecah Channel Vlog dan juga support China TV. Itu sajalah untuk video ni. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan bell notification kat sini. Jangan lupa like and share dekat semua media sosial korang. Itu saja untuk video ini. Alright, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam satu saf daripada aku, Lecah Channel Vlog dan juga Copot China TV. Itu saja untuk video ini. Right, ciao. Biarpun di mana jua dia nak tertawat.